tak bagi nafkah. Ada tengok di bawah ni, bini tu boleh jadi macam jahaga pada suami. Okey. Bini suami tak beri nafkah pada bini, boleh tak bini tidak taat suami? Apakah nafkah wajib? Nafkah wajibnya suami tak suami itu bagi ada. Apakah nafkah yang wajib? Kadang-kadang soal orang tak beri tiga ada, tak beri lima ada, okey. Jika suami berkahwin, wajib nafkah kepada isteri dia. Apa nafkah itu? Nafkah ada dua. Satu nafkah asal, yang kedua nafkah zaidah. Nafkah asal ni yang semua orang wajib. Apa dia? 3 perkara. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Sama ada diberi itu barang-barang yang sudah siap dimasak, pakaian yang sudah siap dijahit, rumah yang sudah siap, boleh juga. Ataupun rumah yang sudah siap, ataupun diberi pakaian yang isteri dia akan jahit sendiri, dia sediakan baju, kain dan pesen jahit, atau dia yang belikan makanan yang ditempah dari kedai. Dan bini tu boleh makan juga, tak peduli. Bini tu masak sendiri boleh, laki masak bagi ke bini pun boleh, laki order food panda pun boleh, bini pergi beli di kedai pun boleh, laki beli di kedai pun boleh, atau upah maid yang basuh, yang tolong masak pun boleh, atau diupah budak-budak pergi beli, semua boleh. Asalkan bini dia makan 2 kali sehari kenyang. Okey? 2 kali sehari kenyang. Makanan lagu mana? Mengikut jenis perempuan itu. Kalau perempuan itu orang Melayu Malaysia, makanannya ialah lauk, nasi dan kuah berserta dengan air sekali kenyang. Sehari 2 kali. 2 kali itu bila wajib tu? Pagi sekali, tengah hari sekali boleh, tengah hari sekali, petang sekali boleh, petang sekali, malam sekali boleh, pulun pagi 2 pinggang terus pun boleh. Asalkan 2 kali sehari, tidak kurang daripada itu. Dalam kitab I'anatul Talibin ada lauk yang memadai dengan sepinggan nasi. Okey, pakaian wajib sediakan 2 pasang setahun minimal. 1 pasang tu macam mana? Baju dalam, baju luar, kain dalam, kain luar, stoken, kasut di luar, tudung dalam, tudung luar. Itu 1 pasang. 2 pasang setahun. Dah bini kita kan 2 pasang, 2 gerobok. Faham lagi? Laki 100 seluar, kotak-kotak tu big Angry Bird. Dah zip cabut. Okey, tempat tinggal pula yang sesuai diduduki oleh seorang suri rumah. Maknanya jangan duduk dalam rumah tu pergi berak surau, tak boleh. Mesti ada tempat berak situ, tempat kecing situ, tempat mandi situ. Faham lagi? Yang tertutup, dan kalau orang lalu tak nampak bini dia tukar baju dan sebagainya. Rumah boleh rumah sewa, boleh rumah laki dia beli, laki dia pinjam, laki dia berhutang, atau laki dia pandai magic, ting jadi rumah, semuanya sah belaka. Rumah batu, rumah kayu boleh. Faham lagi? Kemudian ada lagi nafkah yang datang sekali-sekala, seperti ubat-ubatan. Faham? Jadi bila tak sakit, tidak wajib nafkah ubat. Bila sakit gigi, wajib beli ubat pula 20 ya. Pay sakit gigi. Wajib atas suami. Faham lagi? Itu dia panggil nafaqatun zaidatun. Hak lebih daripada hak asal. Okey? Jadi kalau mu sudah beri benda yang jenis benda yang tokar, makanan yang sudah berhidang, tak wajib lagi beri duit. Mu sudah belikan pakaian yang sudah siap ditempah, sudah siap dipakai, sudah siap dijahit, tak wajib lagi beri duit untuk dia beli. Tapi kalau mu jenis tak beri benda yang fresh yang sudah siap, mu wajib kena beri duit. Cuma bila kita siap belaka dah makan minum tempat tinggal, sunat kita beri wang tunai untuk menyukakan hati isteri. Faham lagi? Lebih banyak, lebih baiklah kata orang puan. Dah, okey. Katakan mu kena bayar. Kalau di bandar ni, kalau lek ulu-ulu ni, kalau menjaring pun yang kayau, waktu lebih kurang 1,000 sebulan. Lebih kurang 1,000 sebulan dah ni. Zaman DC RM6.5 ni. Faham lagi? Kalau bandar lebih kurang, menikah lagi 2,000 sebulan. Maknanya kalau 3 bulan, mu dak beri, mu berhutang RM6,000. Nak ramai-ramai. Dah kalau 4 ekor, bayar. Faham lagi? Bahan tanah mu lagi. Belanja besar dah ni, betul tak? Dulu saya boleh 5 ya. Oh, pergi bandar. Tengok ayam 65 sen.
Jackie Chan. Air lanah 20 sen baru 85 sen. Keluar ada lagi RM4, 4 ringgit 15 sen. Makan nasi mi goreng pula keluar daripada panggung. Faham? Nah, lebih balik RM2.5 balik. RM2.5 pula balik rumah. Malah sekarang kita mah lera pula. Nasi goreng ayam, besar kepala lutut ni ayam, RM1.5 baru. Take open 20 sen. Nah, RM5 king ya. Nampak? Ni pergi Sabasung piti ada 400 pucat kesi muka ni. Nah, tangguh cukup ke dah? Ada 400 lah kocek. Bimbang takut dah cukup. Nah, ada tak mahal ni lebih kurang 2,000 lah bandar-bandar ni dah. Kalau nak untung cari orang bini hok sakit dah, dah boleh makan dah boleh apa. Hok ICU dah. Faham? Terletang duduk pakai gas gitu tak payah beli apa-apa. Nak? Tunggu bang tanah je.